cara-cara untuk mendapatkan lesen untuk pergi ride ataupun memancing dengan mudah. Ini based on my opinion lah. Dengan hampa settlekan harga-harga yang berpenghuni ini. Baju-baju banyak. So, salah satu cara nak dapatkan lesen, hampa lipat baju ni dan senang dapat lesen. Lesen daripada Dewata Raya Mahaguru. Aku sarankan hampa dapatkan ini papan pelipat baju. Ini ada saiz untuk orang tua, saiz untuk kanak-kanak. Jadi hampa lipatlah baju-baju. Tak tahu bertunjuk kat bini hampa. Jadi lesen akan lulus. The sign, hampa boleh pergi ride, hampa boleh pergi mengai. Okay, satu geng, papan ni murah je. Aku rasa tak sampai, aku beli satu set ni tak sampai RM20. Jadi hampa boleh guna lama. Interior keras je, plastik yang kualiti, tak berabuk pun kan. Rabuk dia basuh je. Lepas tu ada saiz untuk budak-budak. Aku beli colour pink sebab aku nak bagi anak aku berminat nak tolong aku dalam melipat baju. So, apa lagi geng, hampa boleh tengok kat beg kuning. Harga mesti akan mengujakan anda. Tak mahal pun. Benda kita nak guna selalu, tak rugi beli. Lagi pun murah. Terbaik.